Korang tak akan percaya apa yang tersembunyi kat Pulau Arnab yang nampak comel ni. Okey, jom kita ke Okunoshima, sebuah pulau kecil kat persisiran Hiroshima, Jepun. Tempat ni sangat terkenal sampai orang panggil ia Pulau Arnab. Sebabnya ada lebih 1,000 arnab liar yang bebas berkeliaran kat sini. Comel kan? Tapi di sebalik kecomelan ni, ada sejarah yang sangat-sangat gelap. Waktu Perang Dunia Kedua, pulau ni rahsia gila sampai dipadam terus dari peta tau. Sebabnya, inilah lokasi kilang rahsia yang hasilkan gas beracun untuk tentera Jepun. Sekarang, ada muzium gas beracun kat sana sebagai peringatan tentang sejarah ngeri ni. Jadi, persoalannya, macam mana pulau gas beracun ni boleh bertukar jadi syurga Arnab? Kisah pelik ni baru je permulaan tau. Nak tahu cerita penuh dia? Klik video panjang kami sekarang untuk bongkar semuanya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!